Habil cuba untuk menunjukkan jalan yang benar kepada abangnya apabila melihat Kabil masih marah semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima korbannya. Habil menasihati Kabil bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima perbuatan baik serta mereka yang takut dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak perbuatan baik mereka yang sombong, mementingkan diri serta ingkar akan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Habil dengan perasaan belas. Habil berkata, "Abang, kamu sudah jauh menyimpang daripada kebenaran serta melakukan dosa. Lebih baik kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan kebencian kamu." Habil menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu akan menanggung dosa kamu sendirian, dan api neraka merupakan tempat bagi mereka yang melakukan dosa besar." Namun begitu, nasihat Habil tidak diindahkan oleh Kabil kerana Kabil tidak takut akan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabil memukul Habil dengan batu dan menyebabkan Habil terbunuh. Ini merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini.